Hello guys, it's me Jinja. Konten hari ni kita akan jadi owner of hospital lah. Jadi kita akan banyak passion hari ni dan kita akan jadi kaya. Harap-harap lah. Jadi kalau korang nak tengok saya punya hospital ni berkembang pesat dan juga berjaya, kau tengok sampai akhir jangan skip. Kalau skip lah, tak kawan. Okay, kita akan start apa ni, workstation on, menu workstation free. Dapat pistol weh. Kita nak tembak siapa weh? Tak nak. Okay, buy menu workstation. Okay. Oh ni workstation kita. Apa ni? Tekan apa ni? Oh, what the heck? Kita kena buat satu-satu macam ni. Kita kena tekan sampai 150. Sekarang dah berapa duit? Mana nak tengok duit kan? Oh ni collect. Oh dapat 800 kita beli ni. Dia akan jadi macam apa? Worker kita ada pekerja dah. Ni nama dia rambut dia style siap rambut dia. Ni Mak Saleh ni, nama dia Jeff. Okay Jeff, kerja lagi Jeff. Macam mana dapat pekerjaan handsome susah. Kita tolong sikit Jeff Okay. Dapat 2000. Nice. Macam dah kaya je. Okay, bapak banyak sangat kerja. Kita tolong sikit. Dapat apa? Sekejap betul 2000 dapat. Ni 100M cash. Ni mesti bayar dah agak dah 3000. Okay, boleh muat. Jadi ni dia punya jangan hire worker 6000. Bapak dia, bapak mahal. Okay, kita tengok lagi. Buy doctor reparation accessory. Mana cukup ni? Mana nampak tak cukup. Ni untuk pistol giver. Pistol pun kita boleh dapat siap. What the hell, kita beli apa benda ni? Accessories. Hire worker, sabarlah. Tak relate berapa ribu? 6000 Okay, kita dapat beli. Hire worker lagi 6500. Bapak dia, kenapa benda ni? No tak payahlah buat ke depan ni. Ni tak boleh. Kita beli wall 3000. Kita beli dalam ni dulu. Okay, dapat sahabat. Ada PS4. Tak ada duit. Mantap, tak ada duit. 7000. Ush. Kita beli ni dulu. Worker. Ni apa benda ni? Parcel apa ni? Kita tolong packing barang apa doktor. Kita packing dulu. Kalau macam ni nak kerja doktor pun senang. Padu betul. Apa dah? Collect automatically atau collect? No bro, no.
Okay, no bro. Wush. Upgrader 14. Duduk diam pun boleh menang ni. Duduk diam ni. Pop. 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 Weh, boleh bercakap ke? Tu kan. Weh, cantik pula. Weh, cantik. Tiba pula dah. Wow. Tengok color dia punya apa, dadak blondie je. Ish, masih banyak lelaki datang aku punya ni. Kita beli waiting area 2000 boleh. Kita kaya. Beli buy table. Oh, ni cafeteria nanti lah. Tak penting. Cafeteria. Cafeteria. Yeah, kita beli dulu. Tak ada duit. Ni outside world. Ui, nah. Tak boleh. Wah, ada manager. Ni Raju ke ni? Ni Raju lah, Raju. No bro, no. Nah bro, nah bro, nah. Apa ni? Outside world. Kita beli. Walah, tak ada duit. Yes. Room. Yes. Okay, jom. Saya akan selamatkan anda. Masuk. Kamu ada sakit apa? Ya. Okay. Oh, macam tu je. Oh, dah ada sakit batuk. Faham? Dah ada batuk. Okay. Ini mana lagi? Ni ya. Sento. Okay, jom ikut saya. Kalau tak bayar saya tembak. Okay, sakit apa? Jangan berjoget boleh tak? Tak faham lah. Tiba-tiba joget-joget ni. Woi, ni nurse kita. Dia akan apa? Akan aturkan appointment untuk kita akan bekerja dengan dia. Jadi saya doktor lah kan. Okay, sakit apa? Kita treat dia. The patient ni go find it. Okay, faham. Okay, next doktor. Nurse 31,000 kan. Okay, next. Kau kau kenapa ni? Ini ketum ni kan? Suka main ketum. Okay. Potion. How to get potion? Kau nak apa ni setan? Sorry. The patient need a green potion to be treated. Go find it. Kau ni, kita tak place dah. Berapa ribu ni? 31. Ni ingat tak ada duit ke? Aku kaya ke? Okay, apa? Macam mana kau dapat potion ni gila? Tolonglah bagi tahu potion kau beli kat mana. Aku dah pening kepala ni cari potion ni. Tak apa, kita boss duduk diam lah. Janganlah tutup, orang nak masuk. Tutup pula dah. Ni potion. Apa tak cakap? Okay. Apa ni? River. No. Kita akan beli barang-barang. Okay.
Okay, boleh masukkan room kedua. Kan? Boleh kan? Kita beli ni dulu lah. By table. Okay. Special room. Batu pula. Okay, next. Jangan tidur. Ni untuk patient. Siapa tadi? Tak ada orang nak masuk ke? Bapak dia. Okay, come here. Come here, boy. Come here. Saya dah sedia untuk merawat. Tak, kenapa kau pergi situ? Aduh, tak strong. Kenapa dia jalan macam tu? Ingat perompak lah tadi. Kita beli barang kafe lah. Barang kafe tidak. Mestilah orang nak datang. Apa benda pula ni? Okay. Dia boleh makan. Ush, bapak banyak kau, sakit apa kau? Security pistol 4,000. Ni food selling area. Oh, okay. Boleh beli makanan. Oh, okay. Kita makan apple lah, kita diet. Kita diet mah. Kita jadi doktor dulu. Kita tunggu my patient. Tolong nurse, bagi satu patient duduk sini. Saya nak kerja ni. Cepat sikit nurse. Tolong nurse. Okay. Encik sakit apa? Oh, encik mabuk je. Saya akan tolong encik. Wow, patient treat 3,500. Sikitnya. Kenapa sikit sangat ya? Minimum 5,000 brother. 3,000 untuk apa bro? Okay, kita balik sekali. Doktor sebelah ni dah ni ya. Nampak, kita hintai. Doktor perempuan ni buat macam-macam kat lelaki tu. Lelaki tu happy je. Sikit, nurse ni buat kerja ke tak ni? Hey nurse. Okay, duk kerja. Tapi lambat lah. Biarlah. Oh, toilet patutlah nak terkencing ni tadi. Pop. Dah tak ada duit. Tutup lah. Okay, dah berak. Ui, nah. Cantik siap tempat aku. Okay, kita akan beli yang ada benda luar ke? Emergency sign. Oh, emergency. Yeah. Bagus juga. Saya parking lot. Wow, kalau macam ni banyak orang datang rumah pula dah. Banyak yang datang hospital guna Mercedes. Bagus kan? Saya nak bagi nak kerja ni, tengok tangan pun lembab macam tu. Nampak apa benda ni? Tolonglah buat kerja tu betul-betul. Problem betul lah tak buat kerja ni. Pedang. Aduh, bapak dia. Sekarang ni macam mana pula nak. Wah, kita perlu minum. Oh, banyak pesakit ni. Kita kena kerja ni. Oh, cik kenapa je? Tolong. Aduh, aku salah tekan. Aduh, salah tekan pula.
Cek je. Oh, sakit buah pinggang. Kita kena buat cara kampung tu. Okey, dah siap. Cara kampung akan monitor left. Cari termometer kat mana? Macam mana nak dapat termometer? Kat mana nak cari termometer ni? Bukan, gila. Mana termometer ni? No, mana termometer? Tepi lah. Mana kita nak dapat termometer? Betul? Hello termometer, kamu di mana? Nampak termometer abang? Nampak? Kat atas. Alah, apa benda ni? Wah, atas belum ambil duit juga. Kau nak ambil termometer kat dalam tandas ke? Tak ada. Tak ada. Sabar boleh tak? Aku tak tahu termometer nak ambil mana ni. Tak, sekarang termometer kat mana? Oh ni. Kabur lah kat sini. Okay, bang sikit je. Okay, dah siap. Okay, boleh berambus. Tolonglah jangan berjoget-joget. Okay, satu lagi patient, kita akan endkan video. Sebab dah 22 minit ni kan untuk tengok video saya sebab panjang. Susah tak. Lagi nak edit panjang-panjang tak boleh tau. Kau kan nak je stream, tapi susah. Tak nak stream, handphone tak support. Mana orang ni? Kenapa lambat sangat? Okay, masih bau je tak tampar. Ya? Salah tekan. Okay, ni you ada have that. I know. Kau selamatkan dia ni. Cancel. Salah tekan. Okay, terpaksa pula pakai tangan. Okay, 1750 sen. Tolonglah bagi banyak sikit. Okay, itu je lah kot. Kita akan tunjukkan perbezaan tunjukkan kita punya apa panggil, perubahan. Kita dah tulis emergency no. Petak oi, cantik. Lepas tu patutlah orang tak datang. Kita tak beli benda ni dulu. Aduh dah pakai sign. Patut orang tak datang. Ini hospital. Okay, Jimja Hospital boleh datang. Dekat Selangor. Okay, jadi kita akan tengok perubahan dia. Ada emergency kat sini. Boleh ni nampak ada pedang, ada pistol, ada baju. Ni pekerja saya ni, Jeff. Yang lain ni kawan Jeff. Saya dulu tak nak bagi nama. Ni ada aksesoris untuk doktor. Ni nampak saya ada nurse. Jalan terkedek-kedek je ni. Jadi itu je lah tempat kerja saya ni. Tempat kerja. Okay, sekejap Kenapa lah tak bagi tahu? Sekejap, pinjam sekejap ni. Lupa pula nama. Okay, ni ya. Itu je kerja saya. Okay, jom kita intro, outro. Okay, itu je lah guys konten saya pada hari ni. Jadi korang suka, korang like, subscribe, komen. Okay, kalau saya
baca komen apa kan. Rasa macam best kan. Mesti semangat nak buat konten. Jadi komen lah. Nampak ni? Betul tak bang? Betul lah bang? Okay. Jadi itu je lah. Daripada kosong duit saya, sekarang dah RM81,890. Jadi kita dah dapat RM81,890 pada hari ini. Jadi itu je lah konten saya. Nampak punya lah besar Oh besar siap. Nampak ada parking. Oh lama. Macam tak ada kerja je, semua orang main. Oh dah siap-siap macam tu. Okay. Tapi saya agak takut sikit kan. Sebab kan banyak pula nak edit ni. Okay, lain kali kita akan buat video lain pula, Roblox ke apa kan. Jadi kawan-kawan suka, korang like, subscribe and apa tu, bell tekan bell bagi notification naik. Jadi terima kasih sebab tengok. Saya harap banyak orang suka Okay, itu je lah saya dah penat bercakap ni. Okay, bye bye.